Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi yang berkaitan dengan betik. Ni dia, saya ada betik muda dan kebetulan di rumah saya banyak sangat pokok betik. Jadi saya fikir lebih baik kita buat menu yang berasaskan betik. Betik ni macam-macam kita boleh buat. Ni pertama sekali saya akan bagi dua terlebih dahulu sebab saya tak akan guna sebiji semua ni sebab isi rumah saya ni sedikit, jadi saya masak separuh saja. Jadi ni saya bagi dua lah, jadi separuh lagi saya simpan dekat dalam peti. Yang isi rumah ramai tu bolehlah sesuaikan dengan kuantiti masakan masing-masing. Dan untuk bijinya ni jangan lupa dibuang terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan kupas kulitnya. Kalau anda biasanya betik muda dimasak apa? Kalau saya macam-macam, manisan boleh, buat lauk pun boleh. Nah ni kemudian saya potong-potong untuk potongan sesuaikan dengan selera masing-masing. Namun seeloknya jangan terlalu tebal sangat dan jangan terlalu nipis. Sedang-sedang je. Kemudian kita lanjut cuci. Macam biasalah kita cuci selama beberapa kali sehingga bersih. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Untuk bahan-bahan tumbuk, saya menggunakan sedikit bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan kemudian saya akan tumbuk sehingga lumat. Jika nak letak cili pun boleh juga. Nak lebih sedap letak belacan. Kebetulan saya lagi pantang makan yang gatal-gatal, jadi tak boleh masuk belacan. Nah ni dah lumat. Jadi sebelum kita masak, di sini saya nak ambil satu lagi bahan iaitu daun kunyit. Daun kunyit ni saya ambil yang masih muda, yang bergulung macam ni. Nah sekarang kita teruskan acara masak-memasak. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian ambil ke semua bahan yang telah kita tumbuk hingga lumat tadi. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tumis ke semua bahan tersebut sehingga ia harum. Macam biasalah kita bagi jiran kiri kanan depan belakang bau. Dan jangan lupa letakkan juga daun kunyit kita tu agar masakan kita semakin harum. Kemudian bolehlah masukkan betik muda kita ataupun pepaya muda lah kalau orang Indonesia cakap. Nah kita tumis sebentar sebelum kita masukkan air. Ni dah bolehlah masukkan air. Untuk kuantiti air ni lebihkan sikit sebab kita nak tunggu dia lembut tu agak lama. Kemudian jangan lupa juga masukkan garam dan juga penyedap rasa. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Dan juga masukkan sedikit lada putih. Ni kita tinggal tunggu sehingga ia lembut lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Mudah sangat. Rasanya pun sangat sedap. Sama je rasanya dengan labu air. Siapa yang suka masak tumis labu air lebih kurang lah. Jadi selamat mencuba. Bye bye.